Baik, situasi muktamad kedudukan pintu sempadan Rafah bagi kemasukan bantuan ke Gaza bergantung kepada perkembangan pelaksanaan resolusi 2803 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diluluskan pada bulan lepas. Ini termasuk kedudukan Pasukan Pengaman Antarabangsa atau ISF yang dijangka diputuskan Januari ini. Ikuti laporan koresponden Berita Al-Hijrah Said Azwan Said Ali yang kini berada di Kahirah, Mesir sejak semalam. Situasi terkini di pintu sempadan Rafah masih volatile. Bagaimanapun bantuan kemanusiaan dibenarkan masuk ke dalam Gaza dalam jumlah terhad. Gaza memerlukan sekurang-kurangnya 600 trak bantuan dan makanan sehari. Angka yang masih jauh untuk dipenuhi walaupun gencatan senjata melalui pelan damai Trump dicapai pada Oktober lalu. Ketika ini, badan-badan kemanusiaan antarabangsa mula menyampaikan bantuan makanan dan keperluan asas ke Gaza melalui sempadan Rafah dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Mesir (ERC). Mengesahkan perkara itu, Duta Besar Malaysia ke Mesir, Datuk Muhammad Tariq Sufyan berkata, kesemua bantuan disalurkan ke Gaza memerlukan koordinasi dan kerjasama Bulan Sabit Merah Mesir tertakluk dengan kelulusan pihak berkuasa Mesir. Tanpa koordinasi ini, tiada bantuan yang akan dibenarkan masuk ke Gaza walaupun gencatan senjata dicapai pada Oktober lalu. Muhammad Tariq menyambut baik usaha NGO Malaysia termasuk Yayasan Amal Malaysia menyalurkan bantuan ke Gaza dan menyifatkannya sebagai usaha murni atas nama kemanusiaan membantu rakyat Palestin di Gaza. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat 12 relawan Yayasan Amal Malaysia yang diketuai Naib Presidennya Zulkifli Baharom dan Ketua Cabang Kempen Palestin Amal Malaysia Datuk Muhammad Apandi Muhammad di Kedutaan Besar Malaysia di Kahirah hari ini.